Okey, hari ni Abang Wan dengan Tok Ami nak tunjuk cara-cara masuk agar-agar kering. Ha, mari. Hari ni kita nak mari masuk agar-agar kering Tok Ami tak? Jadi step yang pertama kena buat gapo Tok Ami? Bubuh gapo dulu? Step pertama kita bubuh agar-agar ni dulu. Agar-agar kering. Dalam air yang mendidih tak? Mendidih, ha. Agar-agar kering ni berapa banyak ni Tok Ami? Setengah kilo. Dalam setengah kilo. Tinggal Bila ni. bubuh agar-agar ni dia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal, Dia kena kaca tu. kaca sama Sampai hacur. sehingga dia hacur. Sehingga dia hacur. Okey Tok Ami, nak tanya kerana boleh tercetus yang boleh buat agar-agar kering ni? Gini. Pasal lelon ni Tok Mi duduk sore. Okey. Anak-anak pergi kerja belakang dah. Lepas tu tak tercetuslah kitanya nak buat kerja beledar kering ni. Nak buat beledar kering ni dengan anak tina sore lagi nak duduk dekat dengan kita. Oh, situlah. Asal-asalnya okey. Puas lah, tak ada puas. tak tahu nak buat gapo gomo. Jadi tercetusnya nak buat nego agar-agar kering ni. Puas saja ke kata. Ya, betul. So lagi nak tanya, resipi Tok Mi sendiri ke lagu mana? Ni resipi dari mak Tok Mi dululah. Daripada arwah mak dulu lagi. Arwah mak dulu dia gaji buat kuih. Oh, jadi lama dah lah resipi ni Tok Mi simpan ni. Mudah resipi ni. Jadi proses dia Tok Mi berapa kali kita bila bubuh agar-agar ni? Nak tunggu kucar ni berapa lama Tok Mi? Kalau dalam masa sejam lah. Dalam masa sejam juga ni. Dia tak boleh tinggal macam kita tinggal tu kucar mata-mata tak boleh. Tak boleh. Hangit Dia lah. jadi hangit bawah. Nak kucar sokmo. Kucar sokmo. Jadi ni proses dia guys. Proses dia ni bukan mudah lah. Nak buat agar-agar kering ni memakan masa yang lama juga proses dia. Lepas tu kita kena kucar. Lepas tu lagi panas kalau orang yang tidak tahan panas memang tak boleh tahan lah sebab dia wak. Dia melibatkan wak panas ni. Kita kena kucar sokmo. Jadi nak makan agar-agar kering tu beli yang kita ambil tak? Bagi memang gratis sedap ambil tak? Bila masa ni nak pergi cek ambil? Pergi cek masa ni. Masa air gelegok tak ada nak api itunya. Kemudian kita kena bubuh apa ni, Tok Mi? Air perisa. Air perisa yang kita bacuh dengan air dengan flavor buah. Flavor buah untuk rasa dia lah. Rasa dia okey. Bubuh Tok Mi, bismillah. Okey. Okey, seterusnya kita kena bubuh apa ni Tok Mi? Gula batu. Gula batu ni. Ni gula batu. Cara dia kena tukar kita Tok Mi tak? Tak sebing ngecik. Malah ngecik. Gula batu ni masuk berapa paket Tok Mi? 3 paket. 3 paket. Tok Mi, apa ni kalau bubuh gula batu ni fungsi dia untuk apa Tok Mi? Dia untuk apa? Dia untuk tubik bunga gula lah sikit-sikit. Tu bunga gula. Rangup tu. Rangup tu daripada gula batu lah. Oh, gitu. Okey, lepas tu apabila kita bubuh gula batu tu kita kena kucar sehingga dia larut. Okey, lepas tu kena bubuh gawat Mi? Bubuh gula. Bubuh Mi. Kalau tak bubuh gula, awak tidak terlalu kelantang untuk saya. Tapi agak-agak Tok Mi ni dia buat kurang manis beres. Bukan kata manis lekat tekuk ataupun manis tu manis comel bagi. Tengok kau supaya Tok Mi dah comel tu. Berapa kilo ni Tok Mi gula ni? 7 kilo dah. Untuk agar-agar sebanyak setengah kilo, kita bubuh 7 kilo gula dah. Okey, setelah ada bubuh gula tu, gula dah larut semua dah. Jadi setara-setara ni Tok Mi tunjuk sikit ni. Dia hacur tengok. Tekstur dia tengok. Dia maknanya tak ada ketu gula, ketu agar-agar pun tak ada. Comel molek. Siap tak Mi tak? Boleh bubuh halal hacur ni. Okey, beres. Seterusnya Tok Mi kita kena bubuh dan lejak Tok Mi. Apabila masuk ni kita buah lejak dia. Ni untuk kita bacuh kala ni. Bila buah lejak gini ni. Mana ni bubuh sejak-sejak tu nanti bubuh kala dalam ni. Bubuh kala. Okey, seterusnya Tok Mi masuk kala lah. Kita masuk warna. Warna dia. Okey. Warna biru ni dia ada rasa juga ke tak Tok Mi? Dia sekadar kala saja. Flavor dia, rasa dia ni kita masuk letak masuk tadi Tok Mi tak? Flavor buah lah tak? Rasa buah. Okey, seterusnya kita bubuh dalam dulai Tok Mi. Okey, jadi satu jak ni Tok Mi boleh berapa dulai? 2 dulai. 2 dulai. Warna ke pula merah? Okey, seterusnya kala purple pula Tok Mi. Masuk kala purple pula. Oh, dia kena bubuh sikit-sikit kucar kita Tok Mi ni. Laju banyak pula. Proses dia ni dia cepat kering kan. Agar-agar ni dalam jak ni.
Apabila kita bubuh dalam teri ni, buat makan masa berapa lama buat Tommy? Dalam setengah jam. Setengah jam dia akan kerah ni. Lepas tu kita boleh bila potong, setengah jam boleh kerak lah, start kerak lah. Okey. Okey, apabila beleda kering tak Mira? Agak-agak kering ni kita boleh proses ngerak ni tak Mira? Proses ngerak ni. Oh, cara ngerak dia gini ni. Dalam sehari-hari ni Tommy duduk buat agak-agak ni berapa kilo sehari-hari boleh buat? Setakat ni. Dalam sehari tu kita boleh 70 kilo. 70 kilo ni buat sehari-hari ni? Ya. Allah, banyaknya Tommy. Jadi Tommy duk jualnya dekat TikTok sajalah. Aku TikTok. Oh, aku TikTok saja. 70 kilo sehari habis. Dia punya beleda sehari-hari Tommy. Tak ada hari cuti Tommy deh. Sebulan tu direct. Direct. Allahu akbar. Kita agak-agak yang kita dah siap iri dan juga susung. Dan sekarang masa untuk kita jemurlah bawah cahaya matahari mengikut tradisional zaman-zaman dululah. Mula zaman-zaman dulu tok-tok nenek-nenek dia jemur bawah matahari yang panas terik. Macam akak-akak abang-abang tengoklah. Tapi kita untuk jualan yang terlalu tinggi permintaan, kita menggunakan mesin agak-agak yang khas untuk ngering. Sebab apa? Permintaan terlalu tinggi dengan cuaca kita nak kena hadap sekejap hujan, sekejap panas. Jadi kita guna mesin dehydrator khas untuk ngering agak-agak. Okey, jadi untuk satu mesin ni Kak, dia berapa banyak boleh buat? Boleh kering? Dan berapa lama masa dia? Satu mesin ni kita boleh hasilkan agak-agak lebih kurang 30 kilo. 30 kilo. Dan kita hasilkan lebih kurang sehari tu 70 kilo untuk 3 mesin agak-agak. Okey, ni agak-agak kering yang telah kita siap keringkan selama 10 jam dalam mesin ni. Dan lebih kurang 30 kilo kita dapat hasilkan dalam mesin ngering ni. Hak ni boleh siap makan terus dah lah. Oh, ni siap ni, boleh kira mana ready to eat dah ni. Ready to eat dah. Okey, ni agak-agak kering hak kita siap packing mengikut saiz akak abang boleh belilah. Yang ni kita ada packaging untuk berat 250 gram. Kalau hak ni untuk berat 500 gram. Setengah kilo lah. Dan kita ada juga packaging yang 1 kilo terus. Siapa yang nak makan banyak terus, ada seisi keluarga yang ramai dekat rumah, boleh dapatkan yang 1 kilo terus. Dalam masa kakak jual agak-agak ni dah berapa kilo dah terjual? Okey, untuk kita punya jualan selama 2 bulan yang kita buat agak-agak ni, alhamdulillah setakat ni 2 bulan jualan sebanyak 700 kilo. 700 kilo agak-agak dalam masa 2 bulan? Ya, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Jadi awak yang mana nak rasa agak-agak kering daripada Tok Amin ni? Oh, ni bagi dia abang nak terang dulu. Gerai tak ada lagi nak makan ni. Oh loh, kita tengok tu macam crispy dah, kering comel molek dengan tekstur dia. Biar abang nak rasa astaga mana. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut kan. Untuk makan tu dia lembut, dia tidak berapa. Lepas tu dia manis, tahap manis dia tu manis yang tidak lekat lidah. Manis yang tidak terlampau manis. Manis comel. Kalau setara ni bagi buah manis comel dia panggil. Manis kita kalau macam kita nak bagi anak-anak kita pun sesuai lah ni. Sebab dia tidak terlampau manis. Bismillah. Lembut. Ramai lembut. Okey, jadi awak yang mana nak rasa agak-agak ni, boleh cari saja tarik dekat TikTok. Cari agak-agak legend daripada Tok Mi. Jadi saya boleh di situ ia banyak, ia ada 3 saiz Ada saiz kecil, sederhana dan juga untuk 1 kilo. Jadi yang mana yang nak buat goodies, goodies untuk orang nikah tu pun boleh borong juga dengan dia. Jadi ia boleh beri harga special lagi lah. Jadi itu saja video abang kali ni. Semoga bermanfaat. Mari.